Siapa kau? Terus Kau je tu. siapa? Kau asal jejak kat rumah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Geliga Bersuara. Dan saya Fizi Skema merupakan hos anda untuk malam ni. Dan kita ada pemain kita pada hari ini. Sebab hari ini adalah special sikit sebab kita nak cerita pasal mistik dan cerita seram. Tapi sebelum tu kita perkenalkan diri dulu. Dan kita ada kenal diri daripada Saya dulu. Boleh. Okey. Saya Ashraf Razali. Dan sebelah Ashraf Jalali. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bukan nama sebenar Al-Syahril Ahmad. Nak panggil apa tu? Nak panggil Ril pun boleh, panggil Syahril pun boleh. So, nama yang saya sebelum ni yang saya naikkan Jawa. Syahril, Jawa dulu semua. Saya dah matikan nama tu. Okay, nama official sekarang ni Syahril. Ril. Okay. So nak bagi sedap lagi Shahrilicious lah. So orang boleh makan nama. Awal-awal lagi kita dah seram dengan nama dia. Takut kan? Tahu takut. Tapi tak apa. Hari ni kita nak cerita pasal, kita nak chill-chill. Okay? Segmen hari ni kita nak serius sikit lah. Selama ni kita banyak cerita dalam balang, cerita gelak-gelak, cerita yang pengalaman yang menghiburkan. Hari ni kita nak cerita pasal mistik ataupun cerita seram. Okey, pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain ataupun pernah tengok secara live apa ni entity orang panggil ataupun hantu. Sorry, entity. 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 Sorry. Salah. Okey. Entity. Ataupun hantu lah. Okey, dalam cerita apa dongeng ataupun cerita-cerita yang selama ni pernah terjadi pada korang lah. Alright. So hari ni kita nak sharekan benda ni. Tapi soalan pertama saya. Korang percaya tak hantu ni wujud? Kalau saya katakan wujud lah. Wujud? Ya, sebab kita orang Islam, kita kena percaya adanya makhluk gaib tu lah. So dalam masa yang sama ada syaitan, ada jin. So yang menyebabkan hantu tu adalah syaitan atau jin lah. So saya percaya. Syarif macam mana? Okay. Bagi my perspektif sama juga berbalik kepada Ajib. Yang mana kita ni sebagai umat Islam memang kita kena yakin dan percaya alam gaib tu ataupun alam mistik wujud, benar. Dah tertulis dalam Al-Quran. Okey, yang mana Allah ciptakan sebelum manusia, iaitu kalau korang pernah dengar cerita lah pasal Azazil, pasal malaikat, pasal jin, syaitan. Okey, jin ni terdiri pada dua, jin baik, jin jahat lah. Jin Islam kalau nak yang lebih mudah, jin Islam, jin bukan Islam. So jadi kita sebagai umat Islam, kalau kita tak percaya benda tu wujud, seperti mana kita tak percaya dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Saya rasa itu adalah pembukaan yang betul dan benar. Okey, maksudnya ada benda tu wujud di sekeliling kita. Okey, saya nak tanya pada korang, ada tak pengalaman yang korang rasa mistik ataupun dikacau, diganggu, ataupun pernah nampak secara langsung ataupun tidak langsung benda ni? Boleh tak kita mulakan dengan Syarif? Boleh. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kalau nak katakan pengalaman saya pengalaman I lah. Okay. So hopefully benda ni saya tak nak ada apa-apa rumors ataupun korang ikut jejak ni. Tolong Maksudnya apa tu? Mencari hantu ke apa? Dia bukan cari hantu, sebab pengalaman lah, based on experience. Jatuh daripada ayah saya. So ayah saya ni boleh dikatakan boleh merawat. Okey. Keluarlah kau. Dia macam tu. Contoh tadi? Takut. Contoh.
contoh. Nasib baik contoh. Nasib baik. Saya dah tangan macam ni dah tadi. Okey, betul. Jadi bermulanya kisah masa tu saya umur lebih kurang plus minus dalam 14 ataupun 15 tahun at that age Okay. So kita orang pergi dekat rumah atuk saya dekat Kepung. So korang tak perlu tahulah dekat mana kan. Okay, so kita silent. Lepas tu saya dengan abang saya tengah main bola dekat padang dekat rumah dia macam ada tapak padang kita orang main. Okay. Bapak saya ambil satu parang, dia asah parang. Macam kita asah pisau kan, asah parang. And then kita dah habis main, saya dah terfikir, bapak aku ni asah parang nak sampai tajam mana? Faham tak korang? Dia terus asah nak hauskan dia punya tempat asah ke apa? Berapa lama tu? Masa awak tengok tu berapa lama dah? Kurang 1 hingga 2 jam dia asah. Semelas nama So korang kita tak logik tau. Kita fikir macam damn. Betul. Damn. What are you doing? Okay. What are you planning about? And then saya tanya bapak saya direct, apa tak cukup tajam ke dah? Ya, tanya macam tu kan? Tanya macam tu lah. Apa tak cukup tajam ke dah? Tak cukup ni. Asal. Lepas tu tanya apa motif? Asal lama-lama tu kan? Asal lama-lama bapak saya bagi hint macam ni. Kita dah jadi suspicious kat situ kan? Betul. Okay, lepas dia dah habis, okay, dia pun ambil satu kertas, dia test dia nak test, dia letak sekali. Koyak. Bunyi tu slow. Koyak terbelah dua. Okay, jadi kita bermain kat fikiran apa ni, aku nak tahu Alright. What this kan. And then bapak saya bagi tahu, okay, Lam ni lepas isyak ni kau ikut aku pergi satu tempat ni. Okay, tempat mana tu? Dan wallahu alam lah, masa tu saya pun tak tahu bab jalan semua kan. Apa yang saya boleh gambarkan adalah sebuah rumah teres, orang kaya ni rumah lah. Lebih kurang macam banglo ke boleh katakan. Okey lah, lebih kurang macam tu. And then bapak saya keluar daripada kereta, bawa seekor ayam, ayam yang berwarna hitam. So tak tahu dapat dari mana. Itu ayam kampung ke bang? Mungkin lah kot, ayam hitam. Mungkin kan. Jadi dia bawa dia keluar and then dengan lafaz ayam tu hidup takbir kan? Ada hidup lagi? Dengan takbir. So dia terus sekali sembelih dia putuskan urat ayam ada 2 urat kan. Putuskan 2 urat tu. Lepas dia putus, darah tu kan dah terpancut kan. Alright. So ayam tu bergerak-gerak. So bapak saya dah ikat dah dengan kaki dia tali merah. Tali rafia merah supaya dia tak bergerak atau terbang lah. Okay, so dia dah pelan-pelan mati. And then yang mengejutkan saya, sumpah tu geng, at that time kalau korang kat tempat aku sendiri, korang boleh trauma tu. Korang boleh tombang tu. Tak, saya tertanya sebenarnya tujuan pergi kat rumah teres dia nak sembelih tu ada nak menghalau apa-apa ke? Itulah saya tak ambil lagi. Okay. So dia potong je. Terus saya terkejut. Out of sudden, daripada rooftop, tak tahu lah betul ataupun tak, pandangan saya, Alhamdulillah kan, ada satu lidah panjang tengah keluar, bye. Awak nampak benda tu? Nampak terbeliak, siul mata, rasa macam nak terkencing lah dah. Dalam seluar. Dia lidah keluar, nak ambil ayam tu. Lidah sahaja Lidah sahaja. Bapak saya pegang dan parang tu lah seras. Habis jalan cerita dah. Maksudnya dia pancing benda tu keluar dengan ayam tu. So baru kita tahu, parang tu sebenarnya untuk lidah bodoh ni. Maksudnya bapak kau apa dia nak bunuh? So kiranya dia nak halau lah ada orang tinggal azimat ke, ataupun tuan rumah tu dia buat something wrong somewhere ke, dia mengamalkan kepercayaan bodoh karut mengarut ni ke, kita tak tahu, Allah alam. Oh, yang tu awak tak tanya ayah awak lah. Itu saya tak nak tanya lah sebab saya dah trauma dah bila tengok benda tu. Yalah, betul lah. Balik tu berpeluh-peluh guys. Sulillahi ta'ala. Berpeluh-peluh sebab benda tu benda tak pernah tengok seumur hidup. Betul. Saya kalau dengar cerita pun masa macam berambang kan. Lidah keluar siut. Lidah kat tu kan. Lidah sahaja tau. Sebelum ni apa kita pernah dengar,
penanggal kepala Yelah, saja, yelah, kan? ni lidah. Ini lidah saja. Yang ni first time saya dengar lidah keluar kan. Kau nampak Gambar raja tak nampak muka, nampak lidah lidah. saja. lidah ni? Dan Mungkin- alio dia lendir-lendir dia keluar. Dia tengah kelaparan masa tu. Ya. Ibaratnya lah. Hmm. Lepas tu bapak saya beritahu, kau dah nampak kan tadi? Mhm. Ini kita sahaja. So jangan cerita kat orang lain. Tapi melibatkan ayah awak tadi sama macam saya juga. Tetapi cerita dia berbeza sedikit. Wah, Okey. Masa saya darjah 6, nenek saya meninggal dunia. menarik. Jadi ayah saya ni ada satu tradisi. Saya tak tahu tradisi itu dibuat lagi atau tidak. Maksudnya bila dah meninggal siang kan, malam tu kita akan pergi ke kubur dan baca Quran. Tujuan malam di kubur baca Quran. Okey, saya tak tahu. Tapi saya darjah 6, orang yang dipilih adalah saya lah. Sebab saya anak sulung lah. So, orang-orang terpilih. Okey. Jadi pakai baju Melayu siap apa. Selepas isyak pukul 10 je kita pergi. Tapi kubur tu dia sebelah masjid. Dan waktu malam tu memang jauh lah. Tahu kubur-kubur kampung tahu je lah. Tahu. Okey. Dia agak Ada pedalaman. Ada pedalaman sikit. Lepas tu kubur meninggal tu ada kat sini. Sebelah dia mesti ada bangsal, maksudnya tempat untuk kita duduk. Betul. Lepas tu startlah baca Quran. Saya, ayah saya dengan seorang imam akan baca Quran. Saya baca. Bila saya baca, dah lebih setengah jam gitu kita baca. Saya ada nampak dekat pokok depan kan ada pokok pisang kan. Selalu kita macam ada gambaran macam kita nampak macam ada bayang kan. Bayang dia. Saya tengok kan macam pocong kan. Tak ada. Tengok lagi. Tak bergerak pun benda tu. Ni pokok pisang ni tak ada lah. Tak kacau. Baca lagi. Lepas baca, tiba-tiba dekat bahu saya macam ni. Alah. Cuit lah. Saya lagi kuat dah. Na. Cuit lagi. Saya pun rapat dengan bapak saya. Tadi renggang sikit. Apa. Bapak saya tengok, dia pegang tangan saya. Relax. Baca. Okey, dah baca. Keesokan hari ni habis lah. Maksudnya saya tak ganggu macam tu saja. Besoknya saya cerita dengan bapak saya. Cakap, abah semalam ada orang cuit-cuit ni. Ji, kan kau je kena cuit. Bapak saya pun kena cuit juga macam ni. Semua orang tak pandang. Saya tak tahulah imam tu pandang ke tidak. Tapi itulah gangguan. Cuma saya terfikirlah bila saya dah besar cerita ni, saya takut dia bukan hantu. Ada orang nak tegur kita. Tapi kita tak Allah. Saya Dia sentuh apa budak. Assalamualaikum. Salam, tapi salam tak bagi. Salam tak bagi. Salam tak bagi. Kita pun Tak pandang sanksi tak pandang. Kita tak pandang. Kita dah rasa dah. Sebelah ni. Sebelah ni dok cuit-cuit pula kan. Tak bagi salam pula. Ni bukan Tak, Islam. kalau okey, tapi saya rasa kalau manusia kan. Assalamualaikum. Minta maaf sikit buat apa ni? Betul tak? Betul lah. Logik akal lah. Ni tak cakap apa. Cuit bukan cuit. Bukan, dia cuit macam ni. Okay. Cuit tu bukan kuat tau. Macam kita tahu lah macam paling kan. Tapi selalu kita cuit macam tu kita akan terus toleh. kita toleh kan. Tapi ini pasal kawasan tu tak lah. Itu antara yang terawal masa saya sekolah dah. Acap macam mana Acap? Ada tak cerita yang lebih kurang macam terjelir lidah ke diganggu ataupun nampak real benda tu? Saya dengan mistik ni so far tak ada. Macam tak ada pengalaman saya. Tapi macam Cuba fikirkan balik zaman kita college. Ada ke tak? Ada ke tengok kawan-kawan yang nampak macam diganggu ke? Takkanlah tak ada pengalaman macam tu. Saya tak tahu. Tapi ada, okay, saya cerita satu je lah. Tapi ini pun saya tak pasti. Benda ni berlaku dekat Kajang lah. Masa saya umur dalam sekolah menengah. Okay. Dia dekat Kajang ni dia ada satu jalan. Kalau dekat Taman Kajang Baru, penjara Kajang. Dia ada jalan terus
lurus je untuk pergi ke Seri Jeluk lah, sebelum untuk ke kanan-kanan. Kat jalan tu, kiri kanan dia hutan. Sekarang dah kena tebas lah. Dah memang dah rata. So kiri kanan tu memang hutan yang betul-betul hutan lah. Jalan tu. So dekat situ ada jambatan. Dan kat bawah jambatan tu sungai. So sungai, dekat tepi sungai tu adalah macam batu-batu. Ya, ada satu malam tu masa saya balik. Saya nampak seorang naik motor lah. Motor dia berhenti tepi jambatan tu. Saya tengah bawa motor juga. Saya slow lah nampak kenapa dia berhenti tepi jambatan tu. Takut dia punya tayar rosak ke apa kan. Lelaki lah. Lelaki ya. So nampak kenapa dia berhenti kan. Lepas tu dia macam panggil orang kat bawah dekat sungai. Dia panggil macam mana tu? Dia macam, "Kak, naik dengan saya." Macam tu saya dengar. Sebab masa tu memang betul-betul dekat dah dengan dia. Ini hala yang lain ke ataupun dia menghala ke maksudnya awak belakang motor dia, betul? Saya belakang dia. So boleh dengar lah, boleh dengar dialog tu. Saya duduk sebelah. Masa kat sebelah tu saya dengar, "Kak, naik dengan saya kak." Dia panggil yang kat bawah. Akak tu jauh. So saya tahu mana akak tu. So saya bawa lah. So saya macam kenapa? Masa saya buat tak tahu je, saya jalan. Tapi kawasan tu memang kalau pergi Kajang, kat situ adalah kawasan kemalangan. Kawasan yang kerap kena kemalangan. Maksudnya awak terus tadi, awak ada toleh belakang ataupun berfikir yang tak ada, tapi masa tu saya macam takut sikit. So saya laju sikit. Okey, betul lah. Kadang-kadang kita nampak ataupun macam rasa benda tu ada, kita tiba-tiba macam meremang. Ada rasa benda tu? Ada. Tadi. Dia tak ada. Tadi tu bila? Cerita saya ke cerita dia? Semua cerita. Tapi Syaril, macam motor tadi, dia macam jenis motor. Saya ada juga satu. Saya dulu belajar dekat USM. Okey, saya bawa motor lah. Masa hari nak balik Penang ke KL, saya macam tak nak post motor tu dekat KTM. Saya bawa sendiri daripada Penang sampai KL. Baru rider, baru rasa tapi saya seorang je lah. Saya tak ada member ke apa, tak ada. Saya bertolak 3 petang. 3 petang. Tapi biasa saya bawa motor tak laju sangat. Bawa motor betul-betul. Lepas tu dah pukul 8 ke 9 malam tu, saya ada dekat Tanjung Malim tau. Okey, Tanjung Malim, dah sampai Tanjung Malim. Bila adakan part-part highway, kita dah tak nampak betul. Kereta kan, sebab kereta slow kan. Dah laju ke apa kan. Depan saya ada bayangan orang bawa motor. Tapi tak nampak lampu belakang, tak ada. So kiranya sampai Tanjung Malim tu estimate time gerak pukul 3 petang. Sampai Tanjung Malim pukul 8-9 malam macam tu. Dah malam dah. Saya macam berhenti, macam saya tak rushing sangat. Sampai Tanjung Malim tu, lepas tu kereta pun dah slow apa. Tapi motor tu saya nampak. Kita nampak macam bayangan orang bawa motor kan. Saya tu macam dalam hati cakap, apa ni lampu belakang tak ada. Kita cakap macam tu kan. Sebab apa kan kereta lori langgar. Kan ada tepi highway kadang-kadang tak ada lampu. Betul. Okey, lepas tu nak keluar simpang, bawah ada lampu kan. Bayangan tu zong tak ada. Hilang terus lesap. Saya macam siapa pula tadi aku tengok. Ingat apa Ghost Rider ke apa. Betul. Yang ni serius betul. Saya memang nampak siapa depan ni kan. Dia tak laju, dia tak slow. Kita pun tak dengar bunyi motor dia sangat. Tapi nampak yang bawa motor. Gelap, bayang hitam. Bayang ke apa saya tak pasti lah. Tapi nampak macam real. Saya kot. Pakaian saya dah lebih kurang lah. Awak ada lah kat Tanjung Malim? Awak ada Tanjung Malim pada tahun ni tu? Boleh jadi. Betul juga kan. Jeng. Saya baru ingat. Ada? Baru ingat. Terus. Masa ni masa bulan puasa. So kita tak tahu lah benda ni. Kita orang bila bulan puasa, geng-geng Kajang ni, kita akan pergi terawih lah. Lepas terawih 8, orang buat 94. Kita orang 8 kita keluar. Depan surau kita orang ada padang besar. Lepas tu kat tepi padang tu ada kebun-kebun orang tanam-tanam lah. So pada satu hari tu memang ada plan. Ada seorang senior sikit ni, dia plan untuk takutkan budak-budak yang geng-geng main dekat taman tu lah masa tu. So dia orang memang pakai macam pocong lah. So dia orang duduk kat belakang pokok pisang. So saya menyaksikan, yang ni saya menyaksikan benda tu. So saya nampak dia orang kat situ. Lepas tu kita macam standby. Lepas tu seorang daripada kita orang, saya kira macam saja macam nak cakap nampak lah kan. Nak tengok kan.
So semua tengok nampak pocong. Kita tunjuk dekat tempat yang kawan tu ada. Sekali ada lagi satu tempat ada. Nah. So, Rasulullah. Dalam main-main tu kena. Tu ada dia. Serius. Lepas tu lepas saya nampak je yang tu, yang lagi satu tu terus macam semua diam. Sebab yang lain tu tahu nak kena dengan beberapa orang tu. Terus lepas tu semua stop. Lepas tu panggil lah yang kawan 2 orang tu. Yun, keluar Yun. Nama dia Yun. Okey. Keluar. Lepas tu keluar. Weh, kau ada suruh orang lain ni. Prank juga kan? Coba. Tak ada, aku seorang ni. Semua macam masa tu memang meremang gitu. Itu nak main-main ke orang. Nak main-main ke orang macam, tapi bulan puasa dengan kita pula. Dua Azan. Tapi sebenarnya macam Syaril kan, macam ayah awak seorang perawat ataupun awak pun ada pengalaman ikut ayah awak pergi merawat kan. Ada tak selain daripada awak cerita tadi? Adegan lain atau awak pergi tu macam lagi real lah, lagi macam berdepan betul-betul suara dia dengar macam mana rupa dia ataupun ialah macam mana? Ada tak? Ada. Sambung di segmen yang seterusnya. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Kita berhenti sekejap sebab Syaril nak ambil nafas untuk kita sambung adegan mistik seterusnya. Kita berehat sekejap. Kita kembali dengan segmen Jeddah Satna. Stay tuned guys. Ya, kembali kita dalam segmen Jeddah Satna. Okey, so macam biasa. Real memang pertama kali betul dalam Jeddah Satna. So hari ni selalu kita main theater game. Okey, tapi hari ni kita buat lain sikit. Kita akan main ni. Siapa boleh teka? Ni permainan apa? Apa? Oh, susu-susu cawan tu. Apa dia permainan dia? Nama dia apa? Dia turun naik. Turun naik? Betul. Turun naik betul. Melayu dia. Bahasa Inggeris dia staking cup. Staking cup. Okey. So sekarang kita nak main staking cup. Tapi macam kita ni kita cuba buat cara kita lah. Boleh. Alright. So sekarang ni kita kena susun dia jadi macam tu lah dia. Tak kisah mana-mana pun. Tak kisahlah. Asalnya macam tu. Jadi asal dia macam ni. Okey. Pula Saya tak boleh tunjuk lah cara saya. Tak, kita kena buat, kita kena start dengan ni dulu, baru kita susun yang ni. Acah-acah lah dia. Okey, korang dah tahu susunan dia tadi kan? Okey, sekarang ni kita lumba siapa yang paling cepat susun. Susun macam tadi balik. Macam tadi balik. Okey, silakan. Okey. Saya memang menunggu. Okey, ready? 3, 2, 1. Sabar. Let lu. Macam nak menang sangat tadi ni. Kita dah main strategi kan. Relax lu. Okey. 3, 2, 1. Memang dia tak. Dia kira dulu tu. Siap. Tadi saya bagi dia kacang. Aceh. Tak nampak pun. Nampak ke tidak ni? Nampak. Relax. Okey. Biar lambat asal selamat. Aceh. Okey, sekarang ni kita nak jadikan satu balik lah. Boleh? Kap dia hitam. Dia pakai spek hitam. Apa dia nampak? Itu pasal buka lu. Kat lu. Okey, jadikan satu balik Okey, 3, 2, go. Siap. Dia sebab terjatuh. Tak apa, biasa lah. Kita suka bagi orang menang. Okey, kali ni kita nak tahu siapa pemenang dia. Okey, ni betul-betul. Sekarang kita nak main yang level 2 punya. Kita dah susun, kita jadikan satu. Siapa yang nombor 1? Maksudnya? Dah susun balik tadi 3, dah susun tinggi, membukit. Kita jadikan satu balik. Terus je. Terus. Okey. Jangan beli kat sini kan? Boleh. Okey. Ya? Go! Wih. Siap. It's my time, baby. Siap dulu. Macam dia tak susun dia. Oh, serius ah? Ulang tayang balik Ulang tayang balik. Oi. Dia susun ke tadi? Susun. Macam tak nampak je. Sebab tangan kita. Mesti kacau. Okey, last lah. Okey. Kali ni betul-betul Jangan main tipu. Tolong. Okey. Ready? Go. Janganlah terbang. Jom, jangan. Yelah. Kita menang.
Betul lah dia kata. Dia saja hero selalu last. Oh. Okey, tak apa. Yang ni untuk warm up je. Alright, letak tepi. Okay, sekarang ni kita akan main. Yang ni betul-betul theater game lain sikit lah. Okay, Syaril, bawah tu ada buku dengan pensel. Okey, ambil seorang satu lah. Ni apa pula ni? Ini memang lain macam sikit theater game kita. Ambil pensel satu dah. Oh, ada banyak kertas. Okey, ambil satu je kertas. Awak ambil satu. Okey. Tulis nama markah. Bukan. Tulis nama markah. Bukan. Walpad dan pasal. Kan Death Note. Bukan. Ini kita nak main lain sikit lah, Syaril. Boleh. Kita nak menguji bakat yang ada. Kita nak tengok bakat terpendam. Okey. Sekarang ni kita akan main melukis orang. Syaril, kena lukis saya. Saya kena lukis dia. Dia kena lukis awak. Tak ada hal. Saya lukis Okey. Accept the challenge. Okey, berapa minit kita nak bagi ni? 3 minit. 3 minit. Okey, boleh Okey, boleh. Lepas tu kita boleh sambil-sambil borak. Timer, saya tengok timer dulu. Lepas tu kita tengok lukisan siapa yang paling cantik lah. Boleh. Okey. Okey, standby. Okay, ready? Ada timer. Okey. Okey, 5 minit kita jalan. 4 3 2 1 go. Alah, saya bab-bab melukis ni memang dah biasa. Oh, dah macam tu kan. Hidung, rambut. Dia bukan siapa yang paling cepat tau. Dia mesti lukisan tu cantik. Oh, ya. Ya. Tak pandai nak ni. Come on lah. Nampak? Syaril, kau mana lukis? Dah lama tinggal tu lukis ni. Oh, kau mana lukis lah? Wah, aku seorang lah tak pandai lukis. Orang biasa pandai lukis kan? Cari daripada lukis tu. Oh, Tapi dia tak pandang saya pun. Baik lah. Kita Dia macam tengok dia lukis ni. Dia biar betul dia ni. imajinasi. Betul kan? Ui, lain macam imajinasi. Macam sikit. Betul ni. Hari betul-betul fokus. Syaril. Nantaklah Syaril. Nanti nampak. tengok bibir abang tak? Bibir besar siap. Major tu. Kalau saya lain lah. Lain yang besar. Hidung yang besar. Asal gelap tu. Tengok ni. Tengok saja dia kena dengan orang. Tu masalah pensel memang hitam. Okey. Awak tengok saya dah lari dah. Awak dia lari dah tadi. Aduh. Okey. Saya tak ada. Saya janggut dia Bukan. Tengok bibir. Dia macam Fir'aun. Tengok lubang mu tetap menjadi hati kuda. Okey. Awak ada misal sikit. Halus. Lagi seminit. Seminit lagi. Cepat. Seminit je. Sekali dengan badan tak kan? Pandai dia. Suka hati lah. Kalau sempat lukis. Lantarlah kau. Mampus lah. 20 saat. 20 saat. Oi, 20 saat je tinggal. 20 saat. Gila tak sempat siap. 20 saat. 10 saat. 10 saat. Saya dah siap. Okay, stop. Okay, stop. Okay, sekarang terbalikkan dulu. Okay. Saya rasa penonton memang nak tahu siapa lukisan yang paling cantik. Okay, kita nak buat satu-satu ke nak tengok sekali semua? Tunggu kat kamera. Ha? Macam mana? Bagi saya satu-satu lah. Satu-satu lah. Baru best. Okay. Baru Okay. orang Start rasa dulu, pun Syaril. Syaril.
Okey. Okey, Syaril dia lukis gambar saya. Kita tengok macam mana. Okay, saya tulis nama Tulis nama lu. Aku risau lah sebab kau tak tengok pun habis ni. Itu pasal. 3, 2, 1. Tunjukkan kamera. Jeng. Dapat lagi. Sana. Tak Ada sikit. muka kan. Ini siapa yang dapat sempat Sama boleh tak? buat stiker WhatsApp. Tengok. Tengok Tengok bayar. Tak, kita nak komen Oh, tengok okey. lu. Okey tak? Ya, tengok. Jeng. Ui. Okey ya. Ui. Okey. Masalah si fizik skemanya. Tak ada nak lukis dia boleh kopi ya. Tapi okey. Dia boleh lukis dah. Okey lah. Walaupun tak nampak macam saya, tapi bentuk tu ada lah kan. Aduh, dia rasa tak nak tunjuk saya punya. Sebab Aduh. dia bengkak kat sini. Dia membengkak kat situ kan. Okey lah, bengkak tu okey. Okey. Bibir besar okey. 6. Oh, dahsyat lah. Seksi bibir besar ni. Apa komen juri? Okey, boleh. Alhamdulillah. Kita bersyukur Budak dah jenam dah. kan. Pandai lukis lah. Okey lah. Dah jenam kan? Okey, boleh. Tapi okey lah kan. Ada level lah. Ada level lah. Boleh. Okey. Saya pula ah. Sana saya tak pernah lukis. Saya pula. Saya tak payah tunjuk boleh? Ya. Ui. Okey eh? Saya tengok dari sini lah, Abah. Alright. Tangan kedung pun macam ni kedung. Tak, saya nak buat kan dia baca masa sikit. Ya, masa. Nampaklah ni bicep arm dia semua. Jari saya mana? Toyol. Hidung. Saya tengok daripada tu. Hidung awak macam ke bawah. Yo. Sebab ini side eyes bombastic. Ini mana lukis je. Aku ni dah macam apa Okey, ni? okey lah kan? Okey lah, ada rupa. Ada rupa. Cuma nampak macam, ni macam orang cacat baru lah. Ui. Aku apa benda? Tak, tangan dia macam Boleh lah. boleh lah tu. Sebab side dia Macam di tangan tepi. ketau. Angle tu. di tepi kan. Saya bagi 10 per 10 Habis lah. lupa tau tangan kan. Kat ni kan. Itu kan ada ni. Apa ni bagi markah Oh, sendiri? tak nampak. Tak Dia nampak. bagi markah untuk diri sendiri 10 per 10. Apa ni tak adil? Kalau saya 0.0.0.1. Saya yang lukis. Saya bagi Iya, sendiri. kan? Okey, Acap pula. Acap lagi dengan siapa? Saya tak payah tunjuk lah. Mana boleh. tunjuk Kita lah. come on lah. Tak. Semua Saya berbakat. tengok juga. Saya lukis gambar Syaril. Okey. Tunjuk dulu. Tunjuk kat kamera lah. Sebab kecil so. Mesti dia lukis semua hitam Saya tak cakap ya. Awak cakap Kau sendiri. cakap sendiri Awak cakap sendiri ya. Dia okey lah, boleh lah. Okey, tengok. Apa ni? Kecil benar. Ush. Ini tulis apa? Syaril apa? Hakum. Ni kau ajar ni. Tak Ini betul kau lah. sebelah luar ni. Awak tengok kening awak. Ush, jahat tu. Ini macam antagonis punya watak ni. Ini syaitan ni. Ketua dajjal ni. 3 minit tersempat sampai situ. Kita bagi besar dulu kecil. Itu pasal penat je. Okey. So inilah bakat yang kita orang ada. Alright, ini bakat yang kita ada lah. Sila Okey. komen. Sila komen kalau nak beli yang nanti kita bagi tahu harga. Boleh? Alright, kita kembali balik dalam podcast Geliga Bersuara. Alright, kembali semula dalam podcast Geliga Bersuara. Tadi kita dah main Jeddah Satna untuk kita chill sikit-sikit. Okey. So kita kembali baliklah segmen mistik kita. Tadi kita berhenti dekat Syaril. Syaril ada benda yang nak share sangat-sangat tadi. Jadi saya sangat-sangat berminat untuk nak tahu. Okay, so apa yang bermain dekat fikiran saya sekarang ni bila Fizi tahu soalan tu kan. Okay, so saya just nak cut my conversation ni. So Abang Fizi bagi tahu apa lagi yang saya ada experience during with my dad. Okay. So saya nak cut terus sebab my dad memang nak buat lah. Oh. So I take charge of it. So I continue that legacy lah. Uish. I sambung kontrak. Kontrak awak sambung tu awak volunteer untuk Yes, sambung. volunteer myself. Wow. So apa yang saya buat yang paling saya boleh dikatakan best lah benda ni.
tentang diri saya bila ni dah start dewasa lah. Umur saya lebih kurang anggaran 17-18 tahun macam tu. Oh, dah start dah. Dah start dah. Okey. So kita start dengan dekat rumah kawan. Sebab masa tu saya ada sambung belajar dekat, dia bukan sambung belajar, dia short course lah, 3 bulan course. Alright. Untuk buat bahagian engineering. So untuk buat bahagian molding lah. Jadi dekat situ saya masa tu at that time, so bukan bongkak ke riak ke, tidak sama sekali. Sebab benda ni dia bermain dengan nyawa kita sendiri, nyawa orang tau. Jadi niat saya masa tu niat nak membantu kerana Allah Ta'ala. Jadi masa saya first kali saya jejak tempat tu, saya ada perasan lah, satu that girl, saya dah tak ingat lah nama dia. Allah Alam, saya tak ingat. So nama perempuan tu anggaplah Farhana ke Zubaidah ke. Kita tak ada satu example lah, contoh situation. Farhana ni, apa yang saya masuk sekali, saya bagi salam, Assalamualaikum. Saya dah nampak adingan gitu lah. Maksudnya awak tengok dia ada bermain macam filem atau gambaran dari kepala otak awak macam tu? Yes, exactly. So saya nampak ada 2 budak tengah bertinggi kepada dia. So she's been following, she's been chopped by someone, dan I tahu siapa buat dia. Okey, bertinggik tu boleh tak awak bagi contoh ataupun macam mana bertinggik, dipeluk ke? Bertinggik, dia cara bertinggik. Okey. Gambaran Farhana tu kat belakang. Tengah pandang macam ni. Kita dari belakang. So menghadap, kita akan menghadap kepala di belakang lah. Binatang tu, kita panggil binatang boleh? Alright, boleh. Binatang tu dia bertinggik, kaki dia dekat sini. Alright. Dia buat macam handstand. Macam ni. Kaki situ. Dia buat macam ni. Dia dah nampak saya. Dia dengan bilang. Dia boleh nampak aku. Lagi seorang tu, dia tengah hisap jari perempuan tu. Sebab at that time dia tengah makan. Kemungkinan dia masa makan tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan, doa makan sangat penting. Sebelum nak makan, basuh tangan, hygiene dulu. Basuh tangan makan, baca doa. Baca doa makan, sangat penting. So benda-benda tahlul kecil-kecil ni pun dia dah sedut lah dengan kita. So dia dah make a connection lah without our, tanpa kita sedar lah. Maksudnya kita ni kena sentiasa menjaga kebersihan juga. Yes, itu yang Islam ajar. Maksudnya betul lah. Okey, terusnya macam mana awak tengok tu? So bila saya dah nampak, saya buat tak tahu dulu. Sebab niat saya dengan cara yang baik. Saya datang nak belajar, jangan ganggu aku. Alright. Saya dah siap lah, well prepared untuk saya punya body. So you will never ever disturb me. So kita dah continue, and then out of sudden bila dah seminggu belajar kat situ, baru saya nampak Farhana ni goyang. Maksudnya? So apa yang dia terjadi, dia kena rasuk. So kena rasuk kan. At that time, tiba-tiba dia tumbang dari kursi. Ada lecturer tengah mengajar. Dia tumbang. Dia dah kejam je tu. Gigit lidah. So apa yang saya mampu buat masa tu, saya kepit dia punya mulut tu supaya dia tak gigit lidah. Sebab bahaya juga bila contoh kata kalau dia sawan kena rasuk, benda-benda tu dia suka gigit ataupun dia suka cengkam satu benda tau. Betul. Dia akan cengkam dekat contoh macam kerusi ke meja ke, dia tak akan lepas. Jadi kita letak supaya dia tak gigit lidah kan. Apa yang saya buat, saya pegang, and then dia still cuba untuk lawan. Saya bagi gigi besi, sudu besi. Apa yang saya jumpa lah depan mata saya terus grab, bagi gigit. So dia tak kena lidah. Alright. Itu tindakan yang pertama lah. Yes. Okay, lepas tu jadi sekeliling saya ni kawan-kawan saya dah nampak lah. Fahamlah situasi tersebut macam mana kan. So apa yang saya mampu buat, saya pun baca surah-surah lazim, surah ayat kursi untuk tenangkan dia dahulu.
Okey. So bila saya dah berjaya tu dia dah sedar ke macam mana? Not 100% complete lah. Okey. Complete luar daripada badan. So dia macam half lah, dia sangkut kat perut. Dia sangkut kat perut. Tapi dia dah wait, dia dah separa sedar. Lepas tu saya dah sepak dia sikit. Boleh dengar tak apa aku cakap? Boleh ikut tak? So saya nak dia dalam badan dia tu cuba lawan. So please follow me. Baca surah Nazim ni. Okey. And then ayat kursi. Okay, sambil tu saya ambil satu botol air kecil saya dapat lah dari kawan saya PAS. Saya dah minta siap-siap. Dalam masa sama saya dah buka penutup. So air tu yang saya baca semua dah masuk dan saya tandah kat tangan. Dia bagi dia minum. Saya baca lagi sekali. Saya selawat masukkan muka dia. Okey. So supaya dia betul-betul boleh sedar lah. Okey. Sebab saya nak tahu cerita sebenar daripada mulut dia sendiri. Saya tak nak buat gimmick ataupun rumor saya punya pendapat sendiri. Ini masih lagi di dalam kelas? Masih lagi. Belum keluar. Alright. Okay, jadi bila dia dah cerita kat saya, jalan ceritanya start daripada kakak dia. Kakak dia yang ada masalah sebabkan putus cinta. Kakak dia dah kahwin lain. Orang yang ex dia tak puas hati hantar benda-benda macam ni. Ini kita tak nak. Inilah. Sorry to say Sorry to say, tapi jangan judge saya Jangan judge saya. Inilah orang Melayu. Ada sifat dengki-mendengki. So, iri hati. So, bila dia putus cinta, dia hantar santau. Sebab benda tu dia akan ganggu satu keturunan. Lari daripada tajuk sikit tadi. Saya macam tertarik. Macam saya nak tahu sangat daripada dulu sampai sekarang. Kita ada perawat. Kita ada perawat Islam. Betul, Syifa. Kita tahu di mana. Sebab mereka kita tahu diorang tu ada sebab ada orang bagi tahu ada dia. Tapi macam mana yang buat santau ni? Dekat mana benda tu? Itu yang saya tak tahu. Macam mana dia orang tahu pun saya tak tahu. Macam mana kita nak tahu? Alam. Saya pun tak pasti. Bukan saya berminat nak buat, tapi okey, apa yang faham tak maksud saya? Okey. Okey, apa yang saya faham soalan Abang Fizi ni kan? Okey. Ini apa yang saya pernah dengar juga daripada golongan-golongan ustaz-ustaz lah. Sebab bapa saya mungkin ustaz juga dulu. Untuk dia merawat. So saya dapat tahu mereka ni melalui Facebook untuk dapatkan kontak tu. Serius lah, online? Online. So yang bahayanya sekarang, bila mana dia bomo tu nak santau, dia akan pass over gambar full body. Sebab kita tak boleh simply bagi gambar kita dekat orang lain tahu. Macam gambar kita dekat media sosial yang kita post, adakah itu boleh digunakan? Boleh dijadikan juga. Kalau ada orang yang sifat iri hati ni, dia akan gunakan gambar tu sebagai bukti yang orang ni masih wujud. Untuk dia santau, untuk apa-apalah. Awak pernah berdepan tak dengan macam awak perawat? Awak pernah berdepan tak dengan bomo yang buat benda ni? Saya belum kesampaian. Sebab kita sambung balik Saya sebab dia berkait rapat lah dengan Farhana ni. Okey. So saya nak cut short terus. So Farhana ni dia dah takat sini kan, dia sangkut. And then saya cuba nak keluarkan benda tu 100% lah. Okey. Saya cuba minta botol kaca. Alright, time tu lah. Plastik hitam lah. So memang kita nak buang dia dengan cara elok lah. Okey. So kita naklah buat peluang macam tu je. Dia still akan follow perempuan tu juga, Farhana tu juga. Alright. Okey, so saya try minta, boleh aku nak botol kaca, plastik hitam. So dia orang tak ada. And then what comes in my mind, dia macam ting. Dalam poket saya ada hex tau. Hex. Bulu-bulu hex tu? Yes, bulu-bulu hex yang hitam tu. Sebab masa tu kan baru nak belajar hukum. Apa tak tahu. Bisa hukum ni pakai hex. Okey. So that's tu tujuan dia So tak adalah. Masa baru kan. Kantoi lah. Tak kantoi lah lagi. Okey, saya dah kantoi. Saya dah keluarkan hex tu. Dan dengan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, saya baca doa makan, saya makan. And then plastik bulu-bulu hex tu saya keluarkan. Masuk plastik? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam bulu-bulu hex, saya tutup dia. Pop. Kembung bulu-bulu hex tu.
dengan lajunya, dengan pantasnya saya berlari, saya keluar, saya start motor cari mana ada tebing sungai untuk saya buang. Sebab apa kena tebing sungai? Sebab kita tak nak bagi benda tu orang nampak tau. Orang nampak, dia kalau buka je gagal lah. Progres saya tu gagal. So better kita campak bukan. Ataupun lebih senang tanam lah. Tanam. Lebih mudah tanam, tapi masa tu kita nak cepat. Kita just tebing sungai kita dah bagi hanyutkan Farhana lah. ni pun dalam keadaan sedar. Semasa dia dah keluar, dia dah collapse lah. Sebab dia dah pernah berlawan dengan saya pun pernah berlawan dengan dia. Okay. So, saya dah cepat, dah buang semua, saya datang balik. And then Alhamdulillah, syukur izin Allah SWT. So membantu, dia dah boleh duduk. Okay. Saya bagi dia minum air. Dan saya tanya dia lapar tak? Dia memang lapar gila babi. Oh, dek. Dia tengah lapar. Oh. Kita pun serve dia makan macam makan. Dan dalam lepas makan dia ada tenaga balik lah. Baru dia rasa tenaga. So bila ada tenaga, saya tanya dia balik, apa sebenarnya yang terjadi? And then baru dia cakap, dia tak ada cerita dekat sini, ikut ni. Dia minta merayu sangat kat saya tolong ikut ni. Macam ni, dia tahu apa. Saya kata Aziz, ini macam bersambung-sambung. Taklah nak suruh awak ikut pula ni jadi macam dah satu, maksudnya tadi nak selesai dah. Nak selesai dah. Lepas tu kena ikut pula. Awak boleh short kan? Pergi ikut tu ke mana? So saya pergi ikut. Ini kalau tak silap saya, rumah dia dekat Puncak Alam. Okay. Sebab tempat belajar tu dekat Meru. Okay. So pergi dekat Puncak Alam. Puncak Alam rumah dia. Masuk ni saya bagi salam, masuk ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ni. Kakak dia. Alhamdulillah kakak dia bertudung. Dia tutup aurat semua. Kakak dia terus macam ni. Saya buat macam tu kan. Saya tak tahu. Siapa kau? Terus Kau dia tu. siapa? Kau asal jejak kat rumah aku. Kau berani, kau siapa berani masuk rumah aku? Dia terus tekan awak terus. So, betul ke aku? Okey. Yelah kau ke Fana ke kan? Kan, kita pun tak tahu. Mungkin dia ada kat belakang kita kan? Terus aku ke? Engkau lah syaitan. Dia cakap macam tu, baik. Terus kena meracau member tu, kakak dia. Macam tu? Macam tu Macam tu kan. Tersebai awak tak ada gendang ke apa kan? So ini yang best part. Okay. Saya Wallahualam lah. So correct me if I'm wrong. So benda tu saya pernah tinggalkan. Sebab saya ada pendamping dulu. Pendamping saya iaitu Alhamdulillah dia jin Islam. Jin Islam. Benda tu dia start nak jaga saya. Saya tak nak ambil dia pun. So dia yang rela hati, dia teman borak. Setempat saya luar. Tapi bila saya tak ambil 100% fokus kat dia pun, saya memang akan gunakan benda tu lah. Dengan izin kerana Allah Ta'ala. Itu je. Untuk saya niat bantu perempuan tu. Sebab saya tengok ini dah level lain. Maksud dia punya jin tu lain. Wallahualam nak kata siapa ke ataupun Thailand dunia power tau. Lain. Dia punya azab sengsara dia lain lah. So bila dia dah meracau macam tu, saya pun dengan tak sengaja saya tepuk bahu kanan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kau. Keluar dia, saya punya tu. Dia terus pingsan. Awak menggunakan pendamping tu untuk lebih more power, betul? Itu tujuan dia merawat ke? Untuk merawat lah. Sebab awak tengok tadi macam ini the next level lah. The next level. Maksudnya awak tak boleh nak buat macam Farhana tadi. Betul. Okey. Betul. Sedangkan saya boleh je. Sebab kita kena yakin dah pasti Allah pun wujud. Okay, memang kita akan gunakan kuasa dia juga. Tak adalah sebab dia maha apa ni, Allah SWT
maha mengubati semua ni, segalanya. Sebab memang kita kena serah 100% kat dia. Okey. Tapi at that time, saya punya mind dah kacau sikit lah. Sebab jujur kepada saya pun manusia biasa. Saya manusia hamba yang lemah hingga saya pun ada perasaan takut. Okey. Ada perasaan takut. Jadi sebab itulah awak menggunakan dumping. Jadi lepas tu apa yang berlaku? So dah pingsan. And then perempuan tu bangun, tak sedar. Lepas tu dia minta maaf dekat saya. Dia boleh nampak vision tu. Siapa dia tu? Dia tu siapa? Kakak dia. Kakak dia tadi, okey. Kakak dia boleh nampak vision apa yang tengah berlaku, tapi kakak dia tak boleh lawan. Oh, dia okey, faham. Dia tak boleh lawan. So and then dia minta maaf. Lepas tu dia bagi tahu kakak dia kena kacau sekian. So dah hampir 3 tahun dia mengalami sengsara macam ni. Dan dia bermacam-macam ustaz. Dia dah sifat semua dah cuba. Apa yang dia kata, ustaz ni tumbal. Tak boleh. So saya cubalah sedaya upaya saya. Okey. Bukan kata 100% saya cure dia. Tak. So bila saya dah sembang ni, ada lagi benda lain yang masuk. So benda tu dia dah jadikan pusat tau. Macam kalau ibarat zaman sekarang dia bahasa kilang. Abang Fizik faham tak kilang? Okey, faham. Akhirnya tempat dia jin tu buat hubungan intim ni Oh. So benda tu nak buat tempat hubungan intim. So dia ni keluar, dia ni masuk ni, dia keluar, dia ni masuk ni. So dekat dalam badan dia, apa yang saya boleh kira ada 5 yang keluar masuk. Tak gila bang. Jadi macam mana keadaan kakak dia tu? So yang kali kedua masuk, saya sampai bersilat nak pegang tangan dia, nak pegang kaki dia, injak tangan dia, pegang kaki dia. Sebab dia nak cuba lawan saya. Sebab tangan dia dah macam ni. So saya kena buka tangan dia, tak nak bagi dia urat dia mati. Lepas tu tutup genggam kuat-kuat, kan darah tak jalan. So low pressure. Tak, awak datang seorang kan masa tu? Ni saya datang seorang. Saya datang sebab Farhana tu boleh tolong datang rumah. Patut bawa acap sekali tu. Sebab masa tu kita belum dijodohkan lagi untuk bertemu. Sebelum tu lagi cerita ni, sebab awal saya lagi dulu 17-18 tahun. So kali shot, perempuan tu saya tak dapat nak bantu 100%. Saya sendiri serahkan, saya bagi tahu tolong cari yang pakar. Tak dapat juga. Tak dapat juga sebab macam saya bagi tahu 5 nak lawan 1. Mana boleh? Saya pun tak mampu. Okey, tapi maksudnya awak tak mampu. So saya dengan rendah hati saya minta maaf perempuan tu, saya tak dapat nak bantu. Dan dalam masa yang sama saya duk fikir benda tu dah cam saya. Saya risau dia ikut belakang saya, kacau family saya. That shit happens though. That shit happen at night. Mak saya kena kacau lah. Kena kacau tu lepas maghrib. Baru sampai rumah, saya nak basuh kaki. Dan mak saya pun, dia bercakap dalam bahasa Thailand. So kita dah tahulah dari mana tu. Maksudnya tadi awak ada cakap daripada Thailand, daripada Indonesia ni lebih ekstrim. Ekstrim tu kok kiang mana yang paling ekstrim tu? Maksudnya diorang ni sampai mati ke ataupun susah sangat ke nak berubat? Ke kena masuk pasport? Tak, maksud saya masuk pasport tu pergi lah. Kena masuk akademi dia semua tak ada lah. Maksudnya macam tu lah kan. So bagi saya mungkin nak lawan benda tu agak lama tau. It will take 30 minutes, 1 hour, 2 hour. So kita sebagai manusia, kita punya orang panggil apa? Tenaga. Kita punya apa? Kalau kita jog tu stamina kita mesti low. Kalau itu kita main sebab boxing saya suruh bawa acap. Dia fitness punya tu. So at least kalau ada 2-3 orang at that time, insya-Allah kita boleh kita boleh cubalah sedaya upaya. Okey. Niat memang nak bantu. Tapi kalau tak mampu tu memang tak boleh buat apa lah. Kita tak boleh buat apa lah. Kita kena akui benda tu. Hanya apa kita boleh doa,
dekat siapa? Azza wa Jalla, Allah SWT. Minta doa banyak-banyak. Ya Allah, keluarkanlah benda ni, jangan ganggu lagi. Tapi zaman sekarang, yang saya paling suka sekali ada ustaz tu daripada yang jangkut dia. Mungkin siapa lah. Dia buat live TikTok tu. Siapa tu? Fry ke? Tak tahulah. Fry. Yang dia ada buat Rawatan. Okey. Dia selalu muncul dekat TikTok juga. Itu the best way lah. Oh yeah. Itu the best way lah. Kalau korang boleh pergi kat dia, make an appointment, jumpa, tanya je, call out je, bagi tahu je. So tak perlu malu, tak perlu segan. So bagi tahu semuanya, so ustaz tu boleh putuskan silaturahim dengan begitu. Oh, dahsyat lah Syaril. Memang dahsyat. Okey, macam daripada Syaril, daripada dia seorang perawat. Okey, saya juga ada pengalaman, tapi bukan saya berjumpa dengan perawat. Sebab dia saya pernah juga disihir. Saya pernah dalam masa 3 tahun. Okey, masa saya dekat USM, badan saya sekeding-kedingnya 3 tahun tu. Makan 2 suap lebih kurang macam saya lah. Keding lagi. Saya ni tulang belakang ni timbul. Keding. Lebih kurang macam saya. Saya at that time yang saya keding tu 30 kg je. Betul. Saya susuk teruk. Dah beberapa juga yang saya pergi perawat, ada yang tekan saya punya perut, saya muntah. Saya tekan perut, muntah. Dia betul? Dia kata ada something, tapi dia tak boleh. Dia kata, tak boleh ni. Jadi macam lebih kurang macam awak kata tak boleh. Dia kata, dia ngaku saya tak boleh. Jadi cerita yang nak saya pendekkan, akhirnya kita pergi ke Kelantan. Wah, itu sana di Kelantan, di sebuah rumah yang volunteer nak tolong saya itu adalah saudara punya saudara, belah Along saya punya abang ipar punya, dia punya ni lah. Sebab kakak ipar Along tu, Along saya ni, dia memang boleh masuk in. Orang dia macam dia ada tim perawat dan dia bahagian yang masuk tu. Perantaran. Maksudnya hantu tu dia gunakan seorang. So melalui badan dia boleh berkomunikasi. Yes. Dia kena ada tim. Dia kan ada tim baru cantik. Okey, yang ni tim dia, nama dia Jemaah. Jemaah, dia memang pakai baju jemaah, memang ada songkok apa semua. And then dia bentang sejadah. Sejadah diminta saya Fizi baring. Dia balut saya dengan sejadah. Balik sejadah. Yang seorang tu start baca bismillah. Tak sampai tiba-tiba dia baca nak habis tu, daripada dapur yang boleh masuk kakak ipar tu, boleh masuk hantu tu, keluar dia pergi terajang yang kawan itu, terajang. Dia kata, kau dah dapat bapak dia, kau dah anak dia pula. Dia kata macam tu. Maksudnya benda ni family boy. Tapi saya tak ada apa-apa. Saya tengok, lepas tu dah kacau-kacau, dah tarik. Lepas tu, yang ni apa yang saya nampak tau. Perawat tu tekan saya, dia yang muntah. Dia muntah, dia jatuh. Muncul seorang pula doang. Maksudnya tak boleh. Lepas tu dia minta saya duduk. Dia pegang kepala saya. Dia pegang. Dia tengok saya. Kau ni dah pula. Ada pula yang nombor 2. Tadi dah kena rasuk seorang yang boleh masuk tu. Yang seorang ni boleh perawat ni kena rasuk juga. Kawan-kawan dia tolong, pum, boleh. Lepas dah jadi macam tu, saya macam panik lah. Akhirnya saya muntah. Dan itulah saya muntah, keluar paku, gigi dan jarum. Saya tahu gigi tu bahagian mana. Yang Gerah. Saya ni ada 2 kali tau saya muntah benda tu. Selepas daripada itu, dan kemudian saya dekat KL, muntah lagi satu benda yang keluar kat gigi. Gigi tu keluar. Okey. Rambut tadi. Yang benda-benda halus dia kata ada, tapi memang banyak lah. Muntah. Akhirnya benda tu selesai lah. Maksudnya dia kata Alhamdulillah. Dan dia mandikan saya, siapkan air kelapa apa semua. Yang tu yang saya yang paling besar yang saya pergi. Sebenarnya saya ada pergi dekat perawat-perawat lain. Tapi perawat-perawat lain tu dia lebih kurang macam macam tak tahulah, saya tak percaya. Sebab apa saya? So dia orang mengambil kesempatan buat duit ke macam mana? Tak. Ini antara
nak tolong, volunteer. Maksudnya tak boleh ni, dekat sini boleh. Tapi sebenarnya sebelum daripada saya kena, akak saya dah kena dulu anak dia. Anak dia berubah muka, keluar bersalin, muka hitam. Itu satu. Lepas tu berlaku dekat saya, ayah saya. Tapi saya lah, dan dia bagi tahu banyaklah panjang cerita dia. Mama saya, mak saya pun kena. Tapi yang paling teruk macam keturunan nak jatuh ni. Ya, betul. Tapi yang paling teruk kena adalah saya. Sebab dia kata, ya ni dia nak bagi mati ni je. Dia kata, dia nak bunuh dah. Dia nak bunuh lah. Dia nak seksa berapa tahun je. Dia nak bunuh sembelih je. Dia memang nak bagi kita ni seksa. Tapi Syaril, dia macam ada yang masuk tu, ada juga tersangkut. Dia kata dia macam ada join pula the venture tu kan. Benda tu yang macam yang CSI ni satu part. Yang satu lagi dia ada tak? Yang ni dia kata yang ni antara kau dengan perempuan tu. Sudah saya kata perempuan mana pula. Tapi itulah bila ada part-part yang dia kata tu, saya rasa macam nak percaya tak, tapi benda tu berlaku dekat saya. Okey, selepas daripada tu barulah saya, sebab sebelum tu saya pergi hospital. Sebelum saya sakit tu saya pergi hospital, tapi doktor tak dapat detect. Kata-kata TB lah, ni lah, tapi doktor pun kaki kencing enggak. Duit dia bisnes kan. Tapi tak boleh berubah. Akhirnya saya pergi situ. Betul, itu ni realiti doh. Dunia kita kejam weh. Kau nak buat apa-apa, duit, money first. Kan? Money first and then they will do that shit. Tapi not 100% lah. Sebab saya kata yang tadi macam ada macam fiction sikit. Sebab saya pergi ke Perlis. Ayah saya bawa pergi ke Perlis untuk berubat juga. Sebab saya ni yang paling teruk sekali kena. Maksudnya saya tidaklah lembik. Tapi keadaan tu, saya kalau orang cakap dengan saya macam ni, mata saya maulah. Saya kawan saya bawa pergi jumpa dia punya kawan. Banyak. Sampai ke Kelantan tu baru jadi. Ada yang saya pergi ke Perlis ni sebab saya nak cerita. Sebab pergi ke rumah tu petang. Bila ke rumah petang tu, dia bawa keris kecil. Dia tu, dia sorry saya gelak dia macam kelakar sikit. Buat kecil. Lepas tu saya tak tahu apa yang dia baca. Tiba-tiba ribut baik. Serius tu. Saya kata, wow, ini macam dalam filem. Music marvelous. Tak, yang tu betul. Uish. Yang tu saya macam jadi tak percaya tau. Tak serius tak. Tiba-tiba macam ribut, macam tiba-tiba ada angin kan. Saya ketawa benda tu. Yalah, siapa je nak gila. Kita rasa macam kita dalam blockbuster ke. Aduh, saya tak tahu benda tu jadi kelakar. Sebab tu saya ingat benda tu kan. Saya sampai kan pergi merawat tu kan. Saya sampai gelak je tengok macam-macam ah. Ni tak boleh ni rawat aku ni. Tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai. Waduh. Apa punya kawan dah. Okey, so apa yang nak kita simpulkan dekat sini? Saya rasa benda ni ialah kadang-kadang macam tak masuk akal. Sebab apa? Dia tak berdepan ataupun tak terjadi pada diri. Sebenarnya orang yang dekat luar sana mungkin tak pernah tengok. Dia kata alah korek-kereka je. Tak pernah alami situasi. Dia tak pernah alami. Sebab dia tak duduk dalam kasut kita. Betul. Cuba kau duduk. Kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Sebab benda ni tak nampak. Jadi susah untuk kita cerita. Kita nak gambarkan. Okey, tak apa. So kita tamatkan sesi ni dulu. Sebab Acap tadi dah nampak macam terkejut sangat lah. Dia keras je dekat situ. Lutut saya pun goyang. Saya tak boleh kucing dah. Saya pun nak buang hajat yang kecil. Ya. Okey, tak apa. Terima kasih pada semua. So minta tolong like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi lain masa, lain waktu. Dalam mungkin kita boleh buat segmen ni panjang lagi. Terima kasih. Penampilan istimewa hari ini kita ada Syaril. Alhamdulillah, terima kasih untuk jemput. Dan kita ada Acap sebagai ketua perawat kita pakai songkok ini. Dan saya Fiziz Kemah. Terima kasih. Dan kali ini kita jumpa lagi dalam podcast Geliga Bersuara. Assalamualaikum. Bye bye.